Hello guys, Assalamualaikum. Welcome back to IDZ TV. Hari ni abang betul-betul rasa teruja tau. Sebab apa tau, kita nak pergi ke satu restoran yang menjadi favorite bini aku. Sebab makanan ni makanan yang berasaskan makanan daripada India. Dia menang award winning Indian cuisine. Yang best dia, restoran ni dia menang lagi anugerah the best restaurant by Tourism Johor. Letup kita dengar restoran ni kan. Nama restoran ni guys, Lavang, yang terletak di Dang Wangi. So kita nak tengok macam mana masakan restoran ni, Indian cuisine ni kita nak rasa. Lagipun makanan Indian cuisine ni memang dekat di hati rakyat Malaysia kan. Dan restoran ni berkonsepkan fine dining. Memang special habis. Korang nak tengok apa benda menu dia, korang stay dalam video ni, alright? Jalan Tun Perak belah kanan. Kita berhenti kat traffic light. Oh, tu dia Lavang. Tu dia. Okey. Tas tu belakang tu TRX. Itu Lavang. Nak parking sebenarnya tak susah mana. Senang nak parking. Banyak kemudahan parking kat sini kan. Nak parking dekat depan flat ni pun boleh. So kemudahan parking simple lah, senang lah. Kalau korang nak datang ke sini. Cantik juga kedai dia kat depan ni. Memang nampak presentable dia. Open daily, Monday to Friday 12.30 hari, 10 malam sahaja. Saturday and Sunday 12.30 hari sampai pukul 10 malam je. Boleh masuk tengok apa yang ada nanti kat dalam ni. Wow. Hello. Wow, so nice. Cantik kedai ni, cantik restoran ni. Wow. Fine dining restoran macam ni, kita bagi banana leaf lah instead of cake. Sebab Malaysians we prefer banana leaf. Yes. Tapi sebelum ni you serve dengan plate kan? Plate, yes. Okay. Lately you just start. Saya rasa dalam 1 bulan lebih. 1 bulan lebih. Okay. Special. Sebab ramai customer request kita, kenapa tak ada banana leaf? Yes. So that's why kita start banana leaf. Okay. So kita boleh pilih sama ada untuk fish ataupun dengan chicken. Yes. Daripada set tu ada. Boleh. Memang ada option. Ada sauce lah. Okay, yang menaikkan lagi vibe makan kat sini kan, korang makan dengan daun pisang. Makan dengan daun pisang. Makanan Indian cuisine ni memang kena. Dia punya kambing ni, kambing dia memang lembut. Rempah-rempah dia kan memang sedap lah. Nasi dia pun pro je. Dia ada 2 jenis nasi. Yang special kat sini, yang ni chicken ni. Aku tak tahu apa benda dia sebut tadi, menu dia. Tapi ni memang kau tengok pekat, melekat, likat. Memang sedap. Nak makan dengan roti pun boleh. Nak cincang dengan roti boleh. Ataupun nak makan dengan nasi. Dua-dua layan. Lepas tu, kalau korang tengok ni, dia punya terung ni. Terung dia pun champion. Ini pun kita orang ratah tadi dengan roti je. Nak makan dengan nasi pun sedap. Berselera abang makan. Sedap tak? Kalau nak cerita menu dia ada package kan. Package ni satu kepala RM30 je. Ada banyak package lah. So abang nak sebut nama package dia pun abang tak tahu. Dia ada set A, set B, set C, set D kan. Menu-menu dia tu tak tahu nak sebut. Okay. Tapi overall semua sedap lah. Dia punya kambing dia punya ayam tanduri dia punya ikan siakap. Ikan siakap apa tak, masak macam ada rempah-rempah ratus dia tu kan.
Termasuklah yang paling best abang suka yang ni lah tadi, yang abang cerita tadi kan. Ini paling special. Yang ini wajib order lah guys. Seriously, memang champion. Papadam dia ni nampak simple, bila cecah dengan dia punya sos ni, sos warna kuning ni apa tadi tahan? Mango sauce. Pineapple ke mango? Whatever, tapi memang seriously sedap. Ni abang tak puas hati dengan dia punya ikan ni. Seriously. Makan dengan nasi dia yang ceroy-peroy ni kan, sebutir-sebutir beras basmati. Sedap. Akak kau bertambah. Bertambah. Benda sedap makan tambah. Sedap ya? Sedap gila. Makan ikan dia. Ni kambing dia. Oh, ini tadi dah habis dah kita makan ni. Macam ayam tanduri kan, cecah dengan sos hijau dia ni. Memang champion. Terbalik kan yang? Terbalik kan? Terbalik kan? Kakak tolong. Give your hand. Sebelah lagi belum habis lagi ni. Ikan siakap dia guys, yang ini fresh. Dia semua lauk-lauk makanan dekat sini semua fresh. Ikan dia, ayam dia bukan frozen punya tau. Memang fresh. Bertambah kita makan. Yang special dia daun pisang ni lah. Tidak boleh dinafikan. Makan dengan daun pisang, aroma dia memang dia akan sebati tau dengan selera kita, dengan aroma tu kan. Memang kena lah. Oh my god. Tengok anak dara abang pula makan. Kakak, sedap tak? Sedap sangat. Dah habis tu, tambah lagi. Tambah. Jangan malu-malu. Tambah. Ambil. I tengok you dah cengkung dah sekarang ni. Tambah. Oh my god. Tapi kat sini kan, kau tengok kan, dia punya customer dia pun not bad. Penuh, full house. Abang bawa korang view keliling restoran. Memang full house. Full house. Restoran pun cantik. Vibe dia pun memang kena lah. Dekat sini meriah sikit. Sebab ada macam celebrate 2 birthday party dekat sini. Untuk 2 family yang celebrate birthday party dekat sini. Untuk dessert dia pula, dessert dia pun special. Ini macam aiskrim mangga tau. Macam aiskrim mangga. Yang ini macam, ni pun aiskrim, tapi aiskrim almond. Seriously memang sedap. Lepas tu ni last kali tadi benda ni, dessert dia ni pun special. Ini macam, tapi yang kita paling suka yang inilah. Suji. Suji kan. Yang kita paling suka ni 2 ni, aiskrim ni. Buat sendiri, homemade. Dia memang homemade, memang sedap gila. Try rasa sekali lagi. Bukan jual kat mana-mana, dia buat sendiri. Oh my god. Datang sini kan, memang kena ambil dessert ni tau. Untuk last call pencuci mulut. Memang sedap. Korang kena try, trust me. Yang ini memang champion rasa dia. Memang sedap. Kakak makan seorang? Sedap. Yang almond ni tak nak layan kan, yang kacang punya. Yang mangga punya layan seorang Apa rasa kak? Beritahu sikit. Rasa mango dan sedap sangat. Rasa mango dan sedap sangat. Okay guys, thank you for watching. Jumpa lagi. Bye bye.